Jangan beli emas 0.25 gram dan 0.5 gram untuk tujuan simpanan. Kalau nak kumpul emas sebagai aset jangka panjang, ini perkara yang ramai terlepas pandang. Memang saiz kecil nampak menarik, comel mampu milik. Kadang-kadang ada edisi khas yang cantik. Tapi untuk simpanan jangka panjang, ia bukan pilihan paling efisien. Kenapa? Sebab emas saiz kecil biasanya dijual dengan harga per gram yang lebih tinggi. Ada premium, ada kos design, ada elemen koleksi. Bila beli kita bayar lebih. Tetapi bila jual semula, pembeli hanya kira berat dan ketulinan. Bukan kira design, bukan kira edisi terhad, bukan kira harga sentimental. Sebab tu untuk tujuan simpanan lebih sesuai bermula dengan saiz yang lebih praktikal. Contohnya 5 gram ataupun 1 dinar. Lebih baik lagi kalau mampu simpan saiz yang lagi besar. Secara umum, lagi besar saiz emas, lagi rendah spread. Spread rendah bermaksud lebih cepat lepasi kos apabila harga naik. Itulah prinsip asas dalam simpanan emas. Dalam dunia emas, saiz memainkan peranan penting. Kita bukan kumpul untuk pameran, kita kumpul untuk lindungi nilai dan bina aset. Sebab tu sebelum beli, fahamkan struktur harga dan spread. Bukan semua emas sesuai untuk semua tujuan. Ingat satu perkara, bukan emas yang menjadikan seseorang itu kaya, tetapi ilmu tentang emas. Bila ada ilmu, keputusan jadi lagi tepat. Dan bila keputusan tepat dibuat secara konsisten, hasilnya akan menyusul dalam jangka panjang. Jadi bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya di profile untuk 5 langkah mudah dan tak emas 4 bigol. Saya pada tu sebaiknya.